nak buat umrah tapi tak ikut tertib, maksudnya dia tak ikut urutan, adakah boleh? Contohnya dia buat sa'i dulu, kemudian baru dia buat tawaf, ataupun dalam senario yang lain dia tahallul dulu kemudian baru dia buat sa'i, ataupun dia buat tawaf lepas tu baru dia niat. Boleh ke tak boleh? Jawapan dia tak boleh. Sebab dalam mazhab Syafi'i, tertib itu salah satu rukun, berbeza dengan mazhab Hanafi dan yang lain. Bermaksud daripada awal, yang pertama mesti kita kena niat ihram, lepas niat ihram dengan pakaian ihram, dengan larangan ihram dan semua yang sepatutnya. Kedua adalah kita tawaf dekat Kaabah, itu yang nombor dua. Yang ketiga, kita sa'i antara Safa dan juga Marwah. Yang keempat adalah tahallul, kita potong rambut. Ada dua lah, sama ada potong ataupun cukur rambut. Dan yang terakhir itu adalah tertib. Tertib ni maksudnya kena buat ikut step by step by step. Jangan kita naik, barulah ibadah kita sempurna. Ni kira hampa nak berderah suka hati hampa je. Sebab Nabi kata, khudhu anni manasikakum, ambillah macam mana cara aku tunaikan ibadah, macam mana aku buat haji, hampa tiru macam aku buat, biji-biji macam aku tunjuk. So kita ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.